Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Syakirin bin Abdul Ghani selaku pensyarah bagi kursus GPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Nama saya Najwa Amira binti Muhammad Zahari dan pada video kali ini saya akan membentangkan tugasan 2 persembahan yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Ini merupakan isi kandung yang terdapat dalam video saya pada kali ini. Pada bahagian pertama adalah pengenalan. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, guru membawa maksud orang yang mengajar. Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang telah diberi tanggungjawab untuk mendidik murid-murid di sekolah. Guru memainkan peranan yang penting dalam memajukan pendidikan. Guru yang mempunyai sasiah diri yang cemerlang mampu untuk mendidik generasi muda ke arah yang positif, betul dan juga bersedia untuk menyumbang kepada pembangunan negara bangsa. Sebagai seorang guru, mereka perlulah terampil dengan elemen yang berkualiti seperti memiliki ilmu pengetahuan dan kemahiran, berakhlak mulia, memegang tanggungjawab sebagai guru dan berfikiran positif bagi melahirkan modal insan yang cemerlang. Seterusnya adalah 2.0 iaitu konsep dalam pendidikan. Maksud pendidikan. Pengertian pendidikan atau education berasal daripada dua perkataan Latin iaitu educare yang bermaksud latihan serta educare yang bermaksud didikan. Dalam pendidikan, latihan dan didikan ini menjadi komponen yang perlu ada dalam pendidikan. Pada bahagian pertama adalah definisi latihan. Latihan ini membawa maksud pergerakan fizikal dan juga tingkah laku bagi membentuk kemahiran motor pelajar. Yang kedua adalah definisi didikan. Didikan bermaksud komponen intelek bagi membina pemikiran yang rasional dan juga bijaksana. Pada bahagian seterusnya adalah konsep pendidikan di Malaysia. Menurut Mok Song Sam pada tahun 2009 dalam buku Pendidikan di Malaysia, pendidikan ialah satu proses ataupun aktiviti yang dilaksanakan untuk memperkembang fizikal, intelek, sosial dan juga emosi seseorang individu. Seterusnya adalah konsep pendidikan secara umum. Menurut Zaini Abdullah pada tahun 2011 dalam buku Falsafah dan juga Perkembangan Pendidikan di Malaysia, konsep pendidikan ini meliputi beberapa aspek iaitu pendidikan merupakan proses yang berterusan. Pendidikan adalah satu usaha untuk menerapkan ilmu dan nilai bagi pembinaan warga negara yang cemerlang yang melibatkan proses interaksi antara dua pihak iaitu pendidik dan juga orang yang dididik secara seimbang. Pendidikan merupakan satu proses dan juga usaha bagi meningkatkan kualiti kehidupan individu, keluarga dan juga negara. Terakhir sekali, pendidikan merupakan satu usaha untuk melengkapkan pengetahuan, pemikiran dan juga kemahiran orang yang dididik untuk menghadapi cabaran perubahan persekitaran yang sentiasa berubah-ubah. Seterusnya ialah 3.0 iaitu aspirasi dan juga hala tuju pendidikan. Apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi? Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, aspirasi dapat didefinisikan sebagai keinginan yang kuat untuk mencapai, mengadakan dan lain-lain sesuatu ataupun cita-cita. Aspirasi dalam pendidikan dapat diaplikasi bagi melahirkan murid yang cemerlang dan mampu menjamin pembangunan negara yang sentiasa bergerak maju. Seterusnya ialah pengertian hala tuju. Apakah yang dimaksudkan dengan hala tuju? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, hala tuju membawa maksud sesuatu yang dicapai dan dilaksanakan oleh individu, negara, organisasi dan sebagainya secara khusus. Hala tuju ini ditentukan dan ditambah baik bagi meningkatkan kualiti sistem pendidikan supaya pendidik dapat mengajar pelajar dengan cara yang lebih berkesan. Seterusnya adalah standard kualiti pendidikan di Malaysia.
Kualiti pendidikan merupakan aspek yang amat penting agar kemenjadian murid bertaraf dunia dapat dibangunkan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ataupun lebih dikenali dengan nama SKPM dibentuk bagi menjamin kualiti pendidikan di Malaysia. SKPM ini telah pun menjadi satu panduan dalam mengurus operasi oleh guru dan juga pemimpin sekolah ke arah yang lebih berkualiti. SKPM ini juga penting bagi sesuatu sistem persekolahan supaya sesuatu masalah itu dapat diselesaikan dengan teratur dan juga sistematik. Rajah tersebut menunjukkan kerangka konsep Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua yang menekankan bahawa kemenjadian murid menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan. Setiap elemen ini saling berkait rapat bagi memastikan pengurusan sekolah dan juga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih berkesan. Elemen yang pertama adalah kepimpinan. Elemen kepimpinan ini merujuk kepada peranan pengetua ataupun guru besar serta barisan pentadbir dalam memimpin dan juga mengurus sekolah secara strategi. Kepimpinan yang berkesan dapat memastikan visi, misi dan juga hala tuju sekolah jelas serta dapat dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Pemimpin sekolah perlulah membuat keputusan yang tepat, memberi bimbingan kepada guru serta mewujudkan budaya kerja yang positif. Melalui kepimpinan yang baik, segala program sekolah dapat dirancang dengan sistematik untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan juga pencapaian murid. Elemen yang kedua pula adalah pengurusan organisasi. Pengurusan organisasi ini melibatkan pengurusan keseluruhan sistem pentadbiran sekolah seperti pengurusan sumber manusia, kewangan, kemudahan serta persekitaran sekolah. Elemen ini dapat memastikan struktur organisasi sekolah dapat berjalan dengan teratur dan setiap guru itu ataupun staf dapat memahami peranan masing-masing. Pengurusan yang cekap akan membantu untuk memastikan semua aktiviti sekolah dapat dilaksanakan dengan terancang, sistematik dan juga mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Elemen seterusnya adalah pengurusan kurikulum. Pengurusan kurikulum ini merujuk kepada perancangan, pelaksanaan dan juga pemantauan program pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Guru perlu merancang pengajaran dengan baik, menyediakan bahan pembelajaran yang sesuai serta melaksanakan pentaksiran bagi menilai tahap penguasaan murid. Pengurusan kurikulum yang baik dapat memastikan murid memperoleh pengetahuan, kemahiran dan juga nilai yang seimbang. Elemen seterusnya adalah pengurusan hal ehwal murid ataupun HEM. Elemen ini memberikan tumpuan kepada kebajikan, disiplin, keselamatan dan perkembangan sasiah diri murid. Pengurusan HEM merangkumi aspek seperti disiplin sekolah, bimbingan dan kaunseling, kebajikan murid, kesihatan serta keselamatan. Melalui pengurusan yang sistematik, murid dapat belajar dalam persekitaran yang selamat, selesa dan kondusif untuk perkembangan diri mereka. Elemen seterusnya adalah pengurusan kokurikulum. Pengurusan kokurikulum ini melibatkan aktiviti di luar bilik darjah seperti sukan, persatuan, kelab dan badan beruniform. Aktiviti ini penting untuk membentuk kemahiran sosial, kepimpinan, disiplin serta kerjasama dalam kalangan murid. Melalui pengurusan kokurikulum yang terancang, murid berpeluang untuk mengembangkan bakat dan potensi diri secara menyeluruh. Elemen seterusnya adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan elemen penting yang berlaku dalam bilik darjah antara guru dan murid. Ia merangkumi kaedah pengajaran, penggunaan bahan bantu mengajar, strategi pembelajaran serta interaksi yang berkesan. Guru perlu menggunakan pendekatan yang kreatif dan sesuai dengan tahap murid bagi memastikan pembelajaran menjadi menarik, aktif dan juga berkesan. Bagi elemen yang terakhir adalah kemenjadian murid. Kemenjadian murid ialah hasil utama yang ingin dicapai melalui semua elemen dalam kerangka SKPM G2. Ia merujuk kepada perkembangan murid secara menyeluruh sama ada dari segi akademik, sasiah, kemahiran sosial, kepimpinan serta nilai murni. Murid yang berjaya bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran tetapi juga mempunyai akhlak yang baik, berdisiplin dan mampu menyumbang kepada masyarakat.
Seterusnya, kita lihat pula kepada Pelan Pembangunan Pendidikan di Malaysia. Pada Oktober 2011, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan kajian semula sistem pendidikan negara secara menyeluruh dalam usaha untuk membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang baharu. Hasil daripada situasi tersebut, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025 telah pun dihasilkan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dirangka sebagai satu pelan tindakan bagi melaksanakan transformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Antara objektif penting yang ditekankan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan di Malaysia adalah untuk memahami prestasi dan juga cabaran semasa sistem pendidikan di Malaysia. Yang kedua adalah untuk mewujudkan visi dan juga aspirasi yang jelas. Dan yang terakhir sekali, untuk menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif merangkumi perubahan penting dalam Kementerian Pendidikan di Malaysia. Slide ini merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang telah dilaksanakan dalam 3 gelombang untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara secara berperingkat. Pada gelombang yang pertama adalah pada tahun 2013 sehingga 2015. Fasa ini memberikan tumpuan kepada menyediakan asas perubahan dalam pendidikan. Kerajaan telah menambah baik kualiti guru, meningkatkan kemahiran kepimpinan sekolah serta memastikan murid dapat menguasai kemahiran asas seperti membaca, menulis dan juga mengira. Gelombang yang kedua pula adalah pada tahun 2016 sehingga 2020. Fasa ini menumpukan kepada mempercepatkan penambahbaikan sistem pendidikan. Pelbagai inovasi dan juga program telah diperkenalkan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran guru, penggunaan teknologi dalam pembelajaran serta memperkukuhkan pengurusan sekolah. Gelombang yang ketiga pula adalah pada tahun 2021 sehingga 2025. Fasa terakhir ini bertujuan untuk melestarikan kecemerlangan sistem pendidikan. Sekolah telah diberikan lebih autonomi dalam membuat keputusan dan juga sistem pendidikan diperkukuh supaya mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Kita beralih pula kepada subtopik 3.1 iaitu aspirasi dalam sistem pendidikan negara. Terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara yang telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Menurut aspirasi ini, pendidikan ialah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya. Terdapat 5 aspirasi dalam sistem pendidikan Malaysia. Antaranya termasuklah akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Aspirasi yang pertama adalah akses. Akses ini adalah akses kepada kejayaan. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak untuk mendapatkan kesamarataan peluang dalam pendidikan bagi membolehkan mereka untuk mencapai potensi diri masing-masing. Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat untuk memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas iaitu tingkatan 5 menjelang tahun 2020. Setiap individu perlu diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan juga hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang, status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum ataupun agama. Akses ini juga dapat memastikan semua murid mendapat tempat di sekolah dan diberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kehadiran ke peringkat tertinggi dan tidak berlakunya sebarang keciciran. Aspirasi yang kedua pula adalah kualiti standard antarabangsa. Semua kanak-kanak akan berpeluang untuk mendapatkan pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan pada peringkat antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok 1/3% teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. Pentaksiran tambahan yang menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima pada peringkat antarabangsa. Aspirasi yang ketiga pula adalah equity.
Ekuiti ini adalah untuk semua murid. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender ataupun latar belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan juga pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang pada tahun 2020. Sistem pendidikan telah pun menyediakan akses kepada laluan alternatif yang menarik. Sebagai contoh, pendidikan vokasional yang menyediakan peluang kepada murid yang mempunyai pelbagai minat dan kebolehan untuk mengembangkan bakat diri mereka. Aspirasi yang keempat pula adalah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Melalui interaksi bersama murid lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar untuk memahami, menerima dan menghayati perbezaan yang wujud dalam persekitaran. Keadaan ini akan mewujudkan satu perkongsian pengalaman dan juga aspirasi bagi membina masa depan Malaysia yang lebih maju. Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah pun berhasrat dan bercadang untuk menjana suatu sistem pendidikan yang memberikan peluang kepada murid untuk berkongsi pengalaman dan juga aspirasi demi membentuk dan juga memperkukuh asas perpaduan rakyat Malaysia. Dan aspirasi yang terakhir sekali adalah pelaksanaan berkecakapan tinggi. Walaupun pihak kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Pelaksanaannya dijalankan dengan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan juga berkesan. Subtopik yang seterusnya adalah 3.2 iaitu aspirasi murid. Aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bertujuan untuk memastikan setiap murid itu dapat mencapai potensi maksimum yang ada dalam diri mereka. Sistem pendidikan Malaysia bukan sahaja memberi penekanan kepada pencapaian akademik, malahan juga kepada perkembangan sasiah, kemahiran dan juga nilai dalam diri murid. Hal ini penting bagi melahirkan individu yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan juga sosial. Melalui aspirasi ini, sistem pendidikan telah pun berusaha untuk membentuk murid yang berilmu, berakhlak baik serta mampu menghadapi cabaran dan memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara pada masa hadapan. Aspirasi ini memberikan penekanan kepada 6 elemen utama iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Melalui elemen-elemen ini, sistem pendidikan berusaha untuk melahirkan murid yang seimbang sama ada dari segi intelek, emosi dan sosial serta mampu menjadi individu yang berilmu, berakhlak dan juga berdaya saing. Elemen yang pertama adalah pengetahuan. Pada peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan juga numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid untuk menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan juga sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan juga dunia dari aspek sejarah, manusia dan geografi. Murid juga perlu digalakkan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik dan juga sukan. Elemen yang kedua pula adalah kemahiran berfikir. Setiap murid akan belajar cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka. Hal ini dengan melibatkan menerapkan perasaan ingin tahu dan juga mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif, termasuklah penaakulan dan pemikiran kreatif serta inovasi. Elemen yang ketiga pula adalah kemahiran untuk memimpin. Dalam dunia yang saling berhubung kait ini, kebolehan untuk memimpin dan juga bekerja dengan orang lain secara berpasukan adalah sangat penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid untuk mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan juga tidak formal untuk bekerja dalam pasukan
serta mengamalkan ciri kepimpinan yang baik. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi 4 dimensi iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan juga kemahiran komunikasi yang berkesan. Elemen yang keempat adalah kemahiran dui bahasa. Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap yang minima. Dengan tahap penguasaan bahasa ini, selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya untuk menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja dengan tahap yang baik. Kementerian akan menggalakkan semua murid untuk mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan, contohnya seperti bahasa Mandarin ataupun bahasa Tamil. Elemen yang seterusnya adalah etika dan juga kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditemui dalam kehidupan akan datang agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal serta berani melakukan sesuatu perkara yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan juga negara. Dan elemen yang terakhir adalah identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia yang maju. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Bagi mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian yang wujud. Kita beralih pula kepada subtopik yang seterusnya iaitu 3.3 Hala 7 Pendidikan. Hala 7 pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bertujuan untuk memperkukuhkan sistem pendidikan negara agar lebih berkualiti dan juga relevan dengan keperluan semasa. Melalui Hala 7 ini, Kementerian memberikan penekanan kepada beberapa tunjang utama pendidikan yang telah menjadi asas dalam pembangunan sistem pendidikan negara. Tunjang-tunjang ini membantu untuk memastikan proses pendidikan dapat dilaksanakan secara lebih terancang, sistematik dan juga berkesan. Dengan adanya Hala 7 yang jelas, pihak sekolah, guru dan semua warga pendidik akan melaksanakan tanggungjawab mereka dengan lebih baik bagi melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berkemahiran serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Menurut Menteri Pendidikan YAB Fadlina Siddiq berkata, haluan negara ketika ini adalah sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik, serta latihan teknikal dan juga vocational TVET, bahasa Inggeris dan digital. Jadi, kita minta semua untuk memberikan sepenuh sokongan untuk ekosistem kita khususnya dalam Hala 7 negara yang 4 ini supaya dapat bersama-sama memperkukuhkan lagi pendidikan kita. Aspek yang pertama adalah STEM. STEM merujuk kepada pendekatan pendidikan yang menggabungkan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat serta kemahiran murid dalam bidang sains dan teknologi supaya mereka mampu bersaing dalam dunia yang semakin berasaskan teknologi. Dalam menghadapi cabaran industri 4.0, penguasaan STEM amatlah penting kerana ia dapat melahirkan generasi muda yang berpengetahuan, kreatif dan juga inovatif. Melalui pendidikan STEM, murid didorong untuk berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah serta mengaplikasikan ilmu dalam situasi sebenar bagi membentuk model insan yang mahir dalam bidang teknologi pada masa akan datang. Seterusnya adalah bidang pendidikan TVET. Pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET merupakan proses pendidikan dan juga latihan yang menjurus ke arah pekerjaan dan menekankan amalan industri dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan kemahiran. TVET ini menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat yang meliputi peringkat pada sekolah menengah, lepasan sekolah
sehingga ke tenaga kerja di industri melalui latihan berasaskan pekerjaan serta latihan berterusan dan pembangunan profesional. Dalam dasar TVET negara pada 2030, tumpuan dasar ini adalah untuk melahirkan pekerja yang berkemahiran dan juga berpendapatan tinggi. Dasar ini berhasrat untuk menyediakan pendidikan yang bertaraf dunia untuk menghasilkan graduan TVET yang berkualiti dan juga mempunyai kebolehpasaran kerja. Seterusnya adalah penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid. Bahasa Inggeris yang merupakan bahasa antarabangsa haruslah dikuasai oleh setiap individu, khususnya murid. Pelan Pemerkasaan Pendidikan Bahasa Inggeris 3PBI yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia mampu memperkukuh pendidikan bahasa Inggeris bagi menyokong pendidikan manusiawi demi pembentukan generasi madani. Proses pembelajaran dan juga pengajaran dalam bahasa Inggeris perlulah kreatif dan juga menarik supaya dapat menarik perhatian murid untuk memantapkan kemahiran berbahasa Inggeris mereka, terutamanya semasa berkomunikasi dengan orang lain. Aspek yang seterusnya adalah penguasaan digital dalam diri setiap murid. Pendidikan digital ini merangkumi pembelajaran mengenai pengetahuan, kemahiran dan juga nilai yang berkaitan dengan teknologi digital. Teknologi digital ini dapat menyokong pembelajaran murid semasa dalam kelas dan juga mereka dapat menggunakan teknologi digital ini secara bersepadu, kreatif dan juga inovatif. Satu dasar pendidikan digital ini telah digubal pada tahun 2023 yang memberikan garis panduan kepada semua yang menghadapi pendidikan digital. Pada bahagian seterusnya adalah 4.0 iaitu implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Guru cemerlang yang berjiwa pendidik bukan sahaja menguasai kandungan kurikulum tetapi juga mempunyai pengetahuan dan penguasaan tentang sejarah pendidikan, falsafah pendidikan, sosiologi pendidikan dan juga antropologi pendidikan. Guru yang berjiwa pendidik mempunyai khasiat guru cemerlang dalam diri sendiri. Khasiat guru yang cemerlang ini akan memperlihatkan tingkah laku dan juga sifat-sifat peribadi yang positif di samping memiliki pengetahuan dan juga kemahiran pengajian yang profesional dalam diri mereka. Antara ciri-ciri seorang guru itu mempunyai khasiat yang cemerlang adalah yang pertama, konsep kendirian positif, yang kedua, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan amanah, dedikasi, bersikap terbuka, penyayang, penampilan dan juga berketerampilan. Dengan memahami aspirasi dan juga hala tuju pendidikan di Malaysia, maka ia dapat memberikan implikasi kepada guru untuk berjiwa pendidik dalam beberapa aspek. Aspek yang seterusnya adalah pembangunan profesionalisme. Guru perlulah sentiasa melakukan anjakan minda dan juga perubahan budaya kerja, memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran. Guru haruslah berani untuk meneroka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan juga teknik pengajaran yang berkesan. Guru perlulah menambah baik amalan profesional secara berterusan dan juga mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Aspek yang seterusnya adalah mempunyai wawasan. Guru mestilah memiliki wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berfikiran aras tinggi dan juga mampu berinovasi. Hal ini dapat meningkatkan keberhasilan pengajaran dan kemenjadian murid. Guru yang mengajar dengan matlamat menjadikan murid itu dapat bersaing di peringkat global. Antara ciri-ciri guru yang mempunyai wawasan adalah seorang yang amanah, seorang yang adil, berketerampilan, bertanggungjawab dan juga seorang yang yakin. Aspek yang terakhir sekali adalah guru perlulah menjadi seorang suri teladan kepada murid-murid. Guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan juga perpaduan dalam kalangan murid. Penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama dalam pendidikan. Guru perlulah sentiasa menjaga tingkah laku, berfikiran positif dan juga mengamalkan sikap sopan santun bagi menjaga maruah diri dan juga memberikan kesan yang positif kepada murid-murid. Bahagian yang terakhir sekali adalah 5.0 iaitu rumusan. Sebagai kesimpulannya, konsep pendidikan perlulah difahami oleh setiap guru bagi bersedia
untuk menyumbang tenaga dan juga ilmu pengetahuan sendiri bagi mengajar murid ke arah yang lebih cemerlang. Pendidikan adalah asas kepada pembangunan negara yang memerlukan hala tuju dan juga aspirasi yang jelas. Guru ini memainkan peranan yang penting untuk merealisasikan matlamat ini dengan mendidik murid secara menyeluruh. Bukan sekadar dalam bidang akademik tetapi juga nilai murni dan juga jati diri. Dengan jiwa pendidik yang ikhlas dan komited, guru dapat membantu melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan, berdaya saing dan berakhlak mulia yang sesuai dengan aspirasi pendidikan negara. Sekian, setakat itu sahaja video pembentangan saya bagi kursus GPP 1092, Pengantar Pengajian Pendidikan. Terima kasih.